Rojak, 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 rojak. Itulah resipi ataupun juadah untuk berbuka puasa yang kedua yang saya akan tunjukkan hari ini. Rojak Pasembur. Pun berasal daripada Pulau Pinang. Pulau Pinang ni boleh dikatakan sebagai syurga makanan juga bagi kita sebenarnya. Bahan-bahan untuk rojak Pasembur sangat-sangat simple. Simple. Tengoklah sendiri. Ni dia. Okey, kita ada tepung gandum yang belen-belen hari tu. Kita buat cucur udang hari tu ada lagi lebih. Kita boleh buat cucur udang juga untuk Pasembur hari ni. Kita ada kacang goreng, kacang tanah yang telah digoreng tanpa minyak dan kita telah buang kulit-kulit dia. Dia akan memerahkan kuah kacang tu nanti. Okey, cili kering lebih kurang dalam 10 tangkai. Kita nak buat kuah kacang dia. Okey, bawang besar lebih kurang 2 biji. Lengkuas. Ni nama dia lengkuas bukannya halia. Okey, bawang putih 2 biji. Ini baru halia. Nampak perbezaan lengkuas dengan halia. Okey, bawang merah ataupun bawang kecil lebih kurang 2 biji. Ini dia. Untuk menyedapkan makanan, untuk melemakkan kuah kacang tu. Buah keras lebih kurang 3 biji. Serai 2 tangkai ataupun 2 batang. Cili merah sebiji ataupun setangkai cili merah pun boleh. Okey, ubi kentang yang telah dikupas kulit dia. Lepas tu kita rebus, pastikan dia empuk. Kalau tak empuk nanti nak kunyah susah. Timun, sebiji timun ataupun sebatang timun pun bolehlah, ikut suka. Okey, udang yang belen tadi kita buat mi udang. Lebih kurang ada 4 ekor lagi. Yang ni kita nak buat cucur udang nanti. Okey, ni dia telur 2 biji yang telah direbus dan dibuang kulit dia. Sebab apa kita tak boleh makan kulit dia? Kalau siapa makan kulit dia tu, dia alien namanya. Tahu 2 ketul yang telah digoreng dengan minyak. Nampak tu kalau dia cantik daripada putih jadi kuning-kuning sikit. Okey, jangan sampai hangus. Ni dia gula Melaka. Hari tu kita beli banyak kan? Belacan yang telah siap dibakar. Okey, kalau orang bujang beli belacan tak siap bakar lagi, boleh bakar. Macam mana? Letak atas dapur, bakar je lah. Senang je, lebih kurang macam ni. 40 sen je, murah je. Taugeh. Kita nak buat apa? Cucur udang. Cucur udang mesti ada dalam Pasembur. Nampak tu. Kita ambil air panas. Kita nak rendamkan cili kering. Supaya dia senang, kita nak blender nanti. Dia kembang, biji dia terasing daripada cili tu. Nampak tu orang bujang. Okey, sekarang ni kita boleh potong timun dulu. Kan kita potong sayur, lepas tu baru kita potong bawang. Kan kejap lagi kita potong bawang, terbau pula. Bau bawang dekat timun ni. Okey, cara nak potong dia senang je. Potong dia. Tengok Okey, yang lebih ni kita boleh simpan, tak kisah. Kalau nak lagi kita boleh potong nanti. Okey, sekarang ni kita nak potong ubi kentang. Ubi kentang pun kita kena potong nipis-nipis juga. Okey, macam ni Kan kita bagi 2. Nampak Om Jang macam mana? Potong nipis-nipis macam tu. Rojak Pasembur. Tahu ni pun kita potong. Okey, tak payah kecil sangat Tak payah besar sangat. Okey, kita potong 8 je agak-agak. Nampak tu. Cantik. Lebih kurang macam tu je. 8. Telur dah potong. Potong pi. Potong macam ni. Okey, potong 2. Siapa nak tak sebiji macam tu pun boleh terpulang. Okey, dah kita potong apa semua sayur ni. Senang je sekarang ni kita nak potong bahan-bahan kisar dia. Kita potong dulu bawang. Okey, bawang. Kita potong bawang sebab kita nak pakai bawang. Dah boleh potong bawang. Nampak step by step. Okey, bawang putih. 2 ulas tadi bawang putih. Potong je. Lengkuas. Pun potong halus-halus juga. Senang blender tu nak gigit, nak pergi hancur. Kan kejap lagi macam kita lah, gigi pun tak apa nak ada sangat. Kau besar-besar sangat nak gigit pun tak boleh. Ni halia. Potong juga. Nampak. Okey, buah keras. Kita pakai dalam tadi 3 biji pun potong juga. Kita masukkan terus sekali semua dalam tu. Nampak menarik tak bau dia? Bau potong je. Bau dia dah naik dah. Sedapnya. Baru potong. Ni nama dia serai pun potong juga. Jangan tak potong. Potong serai. Jangan ambil potong-potong kat jari. Potong jari nanya. Okey. Nampak step by step. Tadi kita dah potong semua sayur bahan-bahan untuk rojak kita tu. Sekarang ni kita nak buat bahan untuk kuah dia. Cili dia, orang cakap cili kering ni. Kita nak kisar ni. Kita masukkan. Okey, dah masuk air apa semua. Terus blend. Pastikan kita blend dengan halus sebab apa? Bahan-bahan yang nanti tu yang kita nak buat rojak, yang nak gaulkan dengan rojak tu dah kasar-kasar kita potong. Kuah dia kita nak halus je.
Bau dia sangat-sangat sedap, sangat-sangat cantik dia punya tekstur dia. Ataupun struktur bangunan. Struktur apa? Bahan kisar ni tadi. Sekarang kita nak tumbuk dulu kacang ni. Kacang untuk kuah dia. Ingat kalau nak pakai blender pun boleh. Tapi dia halus sikit. Dia punya kacang tu kalau kita blend sebab kita tak boleh nak kontrol dia kan kalau kita pakai blender. Okey, kalau kita pakai lesung batu ke, kita pakai batu giling ke, kacang dia kasar sikit. Yang tu yang sedap tu. Okey, masukkan sikit-sikit je, jangan masuk terlalu banyak sangat. Nanti kalau masuk terlalu banyak sangat, kita tumbuk dia pelanting keluar. Sangat-sangat menarik. Bau tumbuk kacang, bau kacang pun dah sangat-sangat menarik dah. Okey, macam ni pun dah menarik. Kita boleh angkat dia. Nampak tu. Tak halus sangat, tak kasar sangat. Cantik. Sekarang ni kita nak buat cucur udang dia pula. Okey, cucur udang macam hari tu saya tunjuk. Macam biasa, senang je nak buat cucur udang macam mana. Pakai mangkuk besar sikit lah. Sebab apa? Kita nak gaulkan bahan-bahan yang kita akan potong nanti. Okey, tepung sikit. Senang je. Okey, macam tu. Kita potong bahan-bahan macam bawang. Okey, bawang ni kalau boleh kita potong dia halus-halus. Okey, potong dia halus-halus. Cincangkan dia, senang je. Tak susah mana, macam ni je. Kita buat dia, bukan ada apa pun. Alright, kita masukkan cili. Nampak nipis-nipis macam tu, lagi bagus. Sebab apa? Nanti kita nak cincang dia. Ni dia udang. Okey, udang ni kita nak buat macam mana? Nak buang kulit dia ke apa? Tak payah. Sebab apa? Kita nak cucur udang kita rangup-rangup. Sebab tu kita tak buang kulit dia. Kalau makan krok terpepak dia, tergigit dia punya kulit, memang cun lah. Okey, udang ni senang je. Potongkan dia kecil-kecil macam ni. Okey, cantik. Tak apa, kulit dia boleh makan. Sebab apa? Nanti kalau kita dah goreng, dia dah rangup, kita kunyah senang, hancur. Kalau kita makan kulit tak hancur tu lain lah kan. Dah masukkan semua bahan-bahan tadi. Okey, finally kita masuk apa? Last kali kita masukkan tauge. Nampak tu. Masukkan sedikit air. Air jangan masuk banyak sangat. Nanti cair pula. Tak pekat. Masuk sedikit demi sedikit tak apa. Kena ingat step dia Om Bujang. Sedikit demi sedikit, jangan gelojoh sangat. Okey, kita kaulkan dia. Nampak tu. Ni mamak tengok Rojak Pasembok ada cucur udang macam ni, menangis dia. Pekat lagi ni. Tambah sedikit air ni. Nak rasa tak boleh. Tapi kita dah masukkan sedikit gula dengan garam. Dah okey dah tu. Dah cantik dah. Dah cun dah. Nampak tu. Dah potong-potong tadi. Dah blend-blend dah tadi semua. Nampak dah boleh goreng semua. Dah boleh buat kuah dia. Jom kita buat pasembok dia. Jom. Alright, kita dah nak start buat pasembok. Macam mana nak buat pasembok? Mula-mula kita nak buat kuah dia dulu. Kita nak masak kuah pula. Kuah dia dulu. Okey, mula-mula nak buat kuah dia kita kena pakai periuk lah. Nyalakan api. Panaskan periuk. Jangan pula kita pakai pan ataupun kuali. Kalau tak nanti tak jadi kuah nama dia. Tu jadi gorengan. Masukkan sedikit minyak untuk menumis bahan yang kita kisar tadi. Jangan banyak sangat, agak-agak je. Okey, dah panas dah macam tu, senang je. Kita masukkan bahan kisar tadi. Bahan kisar nak cakap balik memang banyak. Saya pun kadang-kadang tak ingat. Ada bawang, bawang putih, halia, serai. Okey, kaulkan dia. Kacau dia bagi dia sebati. Bagi dia betul-betul masak kejap lagi. Bagi dia betul-betul, cakap masak pecah minyak betul-betul. Baru kita boleh masukkan bahan lain. Nak goreng cucur udang senang je. Nyalakan api. Pakai pan ataupun kuali frying pan. Masukkan minyak. Pastikan dia betul-betul panas, baru kita boleh masukkan adunan tepung ataupun cucur udang tadi tu. Okey, selalu kita pakai tangan. Kali ni kita nak pakai sudu. Sebab apa? Banyak lagi bahan-bahan kita nak sentuh kejap lagi. Kan kita sentuh kacang kejap lagi. Nak sentuh cucur udang, nak kena basuh pula. Kan jadi leceh. Okey. Minyak dah panas. Masak dengan api yang kecil. Jangan terlampau api besar sangat. Kejap lagi dia hangus. Okey, masukkan satu sudu macam ni. Okey, alright. Nampak? Ambil cedok yang besar macam tu. Nampak tu? Cantik tak? Jangan masak terlampau banyak sangat. Sebab apa? Kalau masak terlampau banyak sangat nanti suhu turun. Okey, kuah kita dah mendidih dah. Cantik, baik kuah dia. Menarik. Okey, kita nak buat apa kat kuah ni? Kita masukkan gula. Tadi kita dah masak. Kita dah masuk dah gula Melaka. Nampak dia dah pecah minyak dah macam tu. Kita masukkan gula. Gula kasar ataupun gula putih. Gula halus ni. Gula lebih sikit tak apa, lebih kurang dalam 4 sudu ke. Sebab apa?
kita nak kuah tu manis tau. Sedikit garam. Biasalah, sebab apa? Kita tak pakailah motor-motor kan. Nak kita pakai semula jadi. Nak rasa lebih sikit, kita masukkan sos tomato. Biasalah, perasa. Sos cili kena ada juga. Ni sos tomato, sos cili ni bukan apa, dia nak pekatkan juga apa kuah kacang tu sebenarnya. Kena faham. Okey, biarkan sekejap cucur udang tu dia masak dengan sendiri dia. Kita usah kuah kacang kita dah pekat dah, nampak dia. Dah menarik dah. Bau dia sangat-sangat menarik. Dah kuah kita dah hampir pekat dah, beletir banyak pun tak guna, kita masukkan kacang sedikit demi sedikit ya. Kacang kita tumbuk tadi, dah kita goreng tanpa minyak, buang kulit dia, kita tumbuk, masukkan sedikit demi sedikit. Okey, nampak tu dah pekat dah tu kuah kacang dia. Dia tak terlampau merah sangat. Dia tak terlampau hitam sangat. Macam ni memang sedap. Okey, kita usah cucur udang kita apa jadi? Masak ke apa kata? Nampak dia dah nak hangus dah sebelah tu. Kena usah juga. Kan cucur udang kau tak usah kejap lagi. Nampak tekan dia macam tu. Tengok dalam dia lekat tak? Tak lekat kalau dah masak dah. Kalau lekat macam ni, biarkan dia sekejap. Lagi lebih kurang dalam setengah minit ke. Supaya apa? Bahagian bawah dia tu masak tau. Okey, cun. Ni dia orang bujang. Cucur udang pun dah goreng siap, cantik color dia. Kuah pun dah masak dengan baik, pekat melekat macam ni. Okey, kita nak sediakan ataupun kita nak hidangkan macam mana? Senang je. Mula-mula kita ambil cucur udang ni dulu. Jangan kita nak letak bahan lagi, kita nak letak cucur udang ni dulu. Cucur udang ni untuk saya seorang lebih kurang dalam 3 ketul pun cukup lah. Kita potong macam ni. Nampak. Jangan terlampau kecil sangat. Kejap lagi tak rasa cucur udang tu. Nampak ada 3 color kat sini. Kita ambil color-color yang berlainan. Nampak cantik tak? Okey, nampak ada yang angus sikit. Ada yang orang cakap apa? Oren-oren sikit. Ada yang putih-putih sikit. Tak apa. Agak-agak je tahu. Okey, timun sikit. Nampak? Kentang bagus sebenarnya. Ada karbohidrat dalam tu. Telur kita letakkan dekat tepi ni. Nampak? Okey, alright. Cantik tak orang bujang? Nampak tu kat telur tu sikit. Ni dia orang bujang. Rojak Pasembur. Penang mari, bujang style. Apa lagi? Cakap banyak pun tak guna sebab waktu berbuka pun dah hampir. Takkan nak cakap je kot. Jom kita hidangkan untuk berbuka. Sedap.